hampir sampai di destinasi. Macam kan? Ini jalan utama ni. Dah sampai. Ada pola. Ya ke? Kami menginap di Bacok malam ni. Alhamdulillah, jom masuk. Boleh tahanlah rumahnya. Ada yang tidur sini lah. satu bilik, dua bilik, tiga bilik sahaja. Bilik air, ni pintu luar, mesin basuh. Tidur tamu lah, ada ekor. Ada ekor. Okey, alhamdulillah. Tidur sini. Pantai Bacok. Di Bacok ni, pantai dia banyak bahagian. Tadi kan Zul lalu tempat tu, tempat makan-makan, ramai sangat orang. Kat sana pun ada tempat untuk makan-makan. Zul nak lepak kat sini dulu. Ramadan. Ni tinggi kan? Ramadan. Ingat arwah Ramadan. Kucing tu. Wow, cantiknya. Kalau siang hari ni, bestnya ke sana memutih. Ombak di pantai. Bestnya. Pok Abu roti tempayan cheese di Bacok. Jom. Kedai makan Pok Abu roti tempayan cheese. Jom. Rumah kaki kecil. Ini tanya.